Orang yang kata tak yakin dengan parti bersama kena tengok video ni. Dalam video semalam, video yang ni, saya ada komen pasal ada orang tak yakin dengan parti bersama. Saya pun dah jawab yang saya tak ada jawapan untuk meyakinkan dia. Lepas tu saya tertanya-tanya, betul ke jawapan saya tu? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Lepas brisk walk pagi tadi, saya duduk depan akuarium bagikan makan. Tiba-tiba dapat jawapan. Kesimpulannya, jawapan saya tu dah memang tepat. Orang tak yakin dengan parti bersama bukan salah parti bersama. Tapi orang tu ada masalah sebenarnya. Takut dengan perubahan sampai sanggup membiarkan perkara yang terang-terang salah masih berulang. Orang-orang macam ni yang senang dieksploitasi oleh pihak lain. Saya tahu ramai orang macam ni dekat negara kita. Sebab tu saya buat video macam ni dengan harapan mereka tengok dan sedar bahawa jangan takut dengan perubahan yang baik. Sebenarnya hari ni saya nak cerita pasal rasuah menang bila ramai orang bagi alasan. Setiap kali rasuah, alasan yang paling popular adalah demi kestabilan, demi agama, demi bangsa, demi parti. Tak yakin dengan perubahan pun adalah satu alasan juga. Kalau korang nak tahu, rasuah bukan bermula bila seseorang ambil duit. Rasuah mula menang apabila rakyat mula mencari alasan untuk pertahankannya. Apabila kes rasuah melibatkan pihak yang kita tidak suka, kita cepat menghukum. Tapi bila melibatkan parti atau pemimpin yang kita sokong, tiba-tiba muncul pelbagai alasan. Korang mesti biasa dengar alasan ni. Belum terbukti lagi. Semua parti pun sama. Yang penting ekonomi baik. Rakyat dapat banyak bantuan. Kalau dia jatuh, musuh akan menang. Dan macam-macam lagi. Cuba korang komen kat bawah. Apa alasan yang biasa korang dengar? Saya harap korang sedar. Di sinilah bahaya sebenarnya. Apabila prinsip berubah mengikut individu yang melakukannya. Integriti tidak lagi menjadi ukuran. Yang tinggal hanyalah kesetiaan kepada parti. Dalam jangka pendek, parti mungkin menang pilihan raya. Tapi dalam jangka panjang, budaya memberi alasan terhadap rasuah akan melemahkan institusi, menghakis kepercayaan rakyat dan menyebabkan pemimpin merasa mereka tidak perlu lagi bertanggungjawab. Rasuah dalam negara kita akan terus berlaku selagi ramai rakyat sanggup bagi alasan. Saya nak tanya, sampai bila korang nak bagi alasan? Korang tak malu ke? Cuba korang bayangkan, sekarang anak-anak korang masih sekolah, umur dalam 10 dan 12 tahun. Anak-anak korang tak tahu apa yang berlaku dalam politik dan pentadbiran negara. Lagi 10 tahun, anak-anak korang dah berumur 20 dan 22 tahun. Dah bekerja dan ambil tahu pasal politik dan pentadbiran negara. Nanti, kalau anak-anak korang tanya, "Ayah, kenapa ayah biarkan negara rosak sampai macam sekarang ni?" Apa alasan yang korang nak bagi? Korang masih nak guna alasan popular tu ke? Demi kestabilan, demi agama, demi bangsa, demi parti. Lagi satu, kalau anak-anak korang dah besar nanti, dia tanya, kenapa dulu ayah tak sokong parti bersama? Korang nak bagi alasan ayah tak yakin ke? Saya minta korang sokong parti bersama bukan sebab parti bersama sempurna. Bukan sebab saya fanatik dengan parti bersama. Tapi sebab negara kita perlukan pilihan yang lebih baik. Sebab integriti mesti menjadi keutamaan. Korang jangan tunggu lagi. Scan QR code yang saya tunjuk ni. Jangan bagi alasan kamera rosak pula
tak boleh nak scan. Bantu saya kuatkan Parti Bersama, bina masa depan negara untuk generasi akan datang. Akhir sekali, setiap rasuah ada pelaku. Setiap pelaku ada penyokong yang memberi alasan. Alasan tidak mengubah yang salah menjadi betul. Tak yakin dengan Parti Bersama, itu perkara biasa. Tapi jangan sampai rasa tak yakin terhadap Parti Bersama menyebabkan kita terus menerima masalah yang sama daripada parti dinosaur. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.